mereka bila melihat seorang Muslim, mereka kata, Assalamualaikum. Itu apa? Ini Assalamualaikum bahasa Arab. Maka bila membaca salam sebagai penuntut ilmu, sebagai orang Islam, hendaklah membacanya dengan ikhlas. Bila kita nak kata Assalamualaikum, seorang Muslim nak ucap Assalamualaikum kepada seorang Muslim yang lain, bacanya dengan lafaz yang betul dan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun setengah orang yang mereka bila melihat seorang Muslim, mereka kata, Assalamualaikum. Itu apa? Sakum itu sakum, kita tak ada. Dalam bahasa Arab pun tak ada satu salam yang ia dengan lafaz sakum. Sakum itu. Ini Assalamualaikum bahasa Arab. Maka orang letak effort untuk dia bacakannya dengan cara yang betul kerana dia mahu pahala. Maka bacanya dengan betul. Dan seperti mana kita tahu, pahala amalan salih digandakan. Maka boleh jadi seorang mengucap salam dengan niat yang ikhlas, nanti di hari akhirat dia dapat pahala yang sangat besar kerana digandakan dengan banyak kali, dengan berkali-kali ganda.